Okay, so semua nampak lah screen eh. Right, so kita mulakan kita punya kelas malam ni. So sekali lagi Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua yang join. Sekejap. Ada ni tak masalah teknikal tak? Kalau ni apa? Pen DZ tak ada ni tak ada bateri. Okay, tak apa, ni kita cuba tulis dengan tangan, tak apa. Right, so Assalamualaikum sekali lagi. So selamat malam. Malam ni kita nak tengoklah berkenaan dengan market analysis. Okay, kita nak cuba buat market analysis ataupun kita panggil dia sebagai technical analysis, TA. Okay, TA, technical analysis. So kita nak tengok dekat pair gold dulu. Okay, so kalau ada dekat currency lain pun kita akan cuba monitor. Okay, so untuk gold besok apa yang kita boleh nampak, right? So macam biasa, starting korang ingat balik SOP kita, SOP reversal. Okay, reversal. Reversal. So starting dengan reversal, kita kena buat apa dulu guys? Step first. Nombor 1. Kita kena cari SNR. Yes, betul. Okay, tapi SNR tu kita nak fokus dekat mana? Dekat time frame mana yang kita kena starting first dulu? High time frame dekat daily. Yes, betul. Okay, father time frame. Senang cerita dekat father time frame. Yes. Okay, so ini preference lah. Okay, tak kisahlah mana-mana korang nak pakai. So kita start dekat daily. Right, so sekarang ni kalau korang tengok price, okay, kita dah ada satu resistance. Okay, ni DZ dah marking, satu resistance, satu support. Right, so untuk technical analysis lah kan. Okay, so kalau korang tengok dekat sini, price dah masuk sebenarnya. Okay, kawasan resistance tu, dia dah masuk and then dia dah reject. So kawasan ni kita nak tengok lah, BTR dah berlaku ataupun belum. Okay, kita nak tengok BTR dah berlaku ataupun belum, ataupun chart pattern. Okay, kita nak monitor. So untuk ni, semalam kita akan monitor dekat H1. Sebab apa? Sebab kita sekarang tengah buka chart daily punya SNR. Right. So dekat area sini kita nak tengok ada tak BTR ataupun chart pattern yang berlaku. Okay, so kita pun drop ke H1. Okay. Right, so bila kita drop ke H1, kalau korang tengok sekarang price belum lagi lah. Okay, kalau tengok sekarang price belum lagi buat chart pattern. BTR pun belum lagi. Okay, so sebab apa? Sebab kalau korang tengok price sekarang dia dalam keadaan sideways. Okay, ni nampak dia berada dalam keadaan sideways. Okay, sideways ni apa? Sideways ni bila price ni dia bergerak dalam dia apa? Keadaan mendatar. Okay, ni kalau korang nampak kan, nampak tak? Dia pergerakan dia tu mendatar. Okay, so dia tak ada buat trend kenaikan, trend penurunan pun dia tak ada buat. Okay, semua nampak kan tu? Right, so kalau untuk sekarang, apa yang DZ sedang lah. Okay, untuk besok, kita nak kan kalau betul lah dia nak respect kita punya resistance, okay, kita nakkan dia pecahkan ni. Dia pecahkan trend kenaikan. Okay, kita bagi DZ kecilkan sikit. Right. Okay, so at least dekat area sini lah. Okay, ni. Kita ada satu trend naik kan. Okay, ni kalau tengok ni, kalau kita lukis kita nampak lah trend naik. Tapi sekarang kalau tengok dan sebenarnya dia tengah ranging lah dekat area sini. Okay, ataupun sideways. So kalau kita lukis balik dalam bentuk orang panggil apa, structure lah, market structure. So kita akan dapat macam ni lah. Okay. So kita nak area sini. Okay, ni. Area support sini di breakout dulu. Okay. Kenapa lama ia sideways? Okay, so possible sebab masuk bulan baru. Okay, sementara volume nak masuk kan. Sebab hari tu NFP kan last Jumaat, betul tak? NFP last Jumaat. So sementara volume baru nak masuk, dia mungkin sideways lepas kena news tu. Okay. So itu ada berkait rapat dengan fundamental sikit lah. Okay, so malam ni kita nak tekankan more kepada technical analysis. Right? So untuk technical analysis, okay, macam biasa kita buat sebab price dah sentuh kita punya resistance daily. And now kita target kalau betul dia nak buat BTR, price kena breakout.
Okay, price kena backup dulu area support kat situ. Okay, itu adalah kunci dia lah. Okay, kalau korang tengok macam ni, mungkin tak apa nampak lah kan sebab dia tengah ranging lah. Okay, so tu apa, tu yang kita nak, orang kata apa, kita katakan market tak selalu bagi apa yang kita nampak, apa yang kita nak, betul tak? Right, so kita kena cuba gabungkan sikit apa yang kita dah belajar. Right, so kalau lukis market structure, kita nampak, okay, dia dekat area sini, dia tengah buat satu, orang panggil apa, higher low yang sama level. Okay, yang seakan-akan sama level. So, kita bila lukis tu, memang kita target kalau price berjaya breakout area situ, dengan keadaan yang solid lah, iaitu bermaksud candle. Okay, yang ni. Contohlah, net esokan candle, keluar dia solid tau. Okay, breakout body. Okay, so once dia breakout body, ini menjadi petanda lah, ataupun ini menjadi yang boleh apa, kunci hijau. Okay, green light. Okay, green light. Untuk kita nampak, decide untuk changing trend. Changing trend. USD down while gold tak naik. Okay, so okay, memang kalau orang kata apa, dia daripada side fundamental sebenarnya untuk akad Sheila. Dia, kita mungkin tak apa, mungkin dia orang bagi tahu dekat dalam news USD tengah down, tapi kita tak tahu lagi yang fundamental lain yang kat belakang yang tak keluar untuk secara orang kata apa, secara mata kasar yang kita boleh nampak. Okay, uh, okay. Ya, betul. Terang banyak buat perangai. Okay. So, itu menjadi sebab jugalah. Okay. So, kadang tu ada news yang keluar dekat dalam surat khabar saja ke apa yang kita tak kaji. Okay. So, okay. Right. So, malam ni kita nak monitor. Okay. So, kalau tanya DZ. Okay. Apa yang DZ nampak? DZ nak besok ni, kalau boleh dia buat BTR ataupun dia bagi chart pattern dekat kita. Supaya kita lebih, orang kata apa, lebih yakin lah. Okay. Untuk fokus kepada sell. Okay, DZ target sell sebab dia dah sentuh resistance daily and then masih ada respect. Cuma sekarang dia tak bagi confirmation untuk kita nak entry sell je lagi. Okay, untuk dia bagi confirmation supaya direction kita tu, target dia adalah untuk dia menuju ke bawah sini. Sorry. Okay, ni dia menuju ke bawah sini. So sekarang kita nak kena tunggu confirmation. Okay, confirmation tu berlaku dulu. Alright. Okay, so semua dapat tak? Okay, dapat So target kita besok sebenarnya kita nak tunggu apa guys? Nak tunggu apa, besok market buka terus entry sell ke nak tunggu dulu untuk besok? Okay, betul, tunggu. Alright, so kalau dah andai kata besok okay, andai kata besok ni DZ bagi possible zone yang akan ada untuk esok Kalau andai kata besok dia tak buat CP tapi dia bagi BTR, okay, kalau dia bagi BTR, okay, ni contoh besok candle keluar untuk H1 dia buat sebatang, okay, sorry, dia buat sebatang panjang lah. Contoh andai kata tak kisahlah panjang ke banyak batang ke, yang penting dia breakout area sini okay, ni support ni. Okay. Sebab kalau kita lukis structure, dia sama level je sebenarnya ni. Okay, ni. Kalau kita tengok balik, sebenarnya area dia sama level. Okay, ni sama level. So, kita nak esok ni candle tu breakout. So, possible zone yang akan ada kalau kata dia datang apa, banyak candle ke, satu candle ke dekat area sini. Okay, so zone sell kita okay, yang paling solid dekat area sini Okay. Ini adalah price zone lah untuk besok. Kalau betul lah besok ni dia buat BTR terus dia tunang terus kan tanpa buat CP ke apa Kalau dia buat CP contoh kalau dia buat CP, okay, contoh daripada sini kan, contoh daripada sini dia buat CP macam tu. Okay, contoh ni kita panggil sebagai triple top So zone kita pun masih area yang sama. Okay, so kalau dia buat CP tu dekat atas lagi, okay, contoh dia naik dulu macam ni baru dia buat. So zone sell kita yang kita patut fokus dekat area atas. Okay. Right. So ini kalau CPR sebab chart pattern ni dia tak semestinya dia sambung terus. Okay, macam BTR kita tahu dah kalau betul dia nak ni dia akan break terus lah area situ. Okay. So macam chart pattern ni dia mungkin dia akan naik dulu baru dia buat chart pattern dan sebagainya lah. Okay. So kita ada possible zone lah. So kalau esok kalau betul BTR buat dekat area sini,
Okay. So kita akan tunggu je lah. Bila dia dah settle buat BTR, so first zone kita yang kita boleh fokus lah dekat area sini. Okay, ini adalah fresh zone. Yes, dia possible naik juga. Okay, sebab sekarang ni dia belum buat confirmation. Okay, selagi mana confirmation tu tak solid, dia possible untuk naik balik dari test mula dekat area resistance daily. Okay, so kunci dia kalau dia tak berjaya buat confirmation, yang kita nampak okay, so ini possible. Anda kata sekarang lah, okay, ini anda kata sekarang. So possible dia, sekarang kita nampak dia tak buat confirmation lagi. So dia ada possible, ada dua possible. First, yang pertama adalah dia buat BTR, dia lengkapkan kita punya SOP reversal. Ini orang panggil apa? First option lah. First option. Option. Okay, so untuk second option, okay, untuk second option, price boleh decide untuk masuk semula dan juga tak buat confirmation and then dia breakout. Okay, dia ada dua possibility. Sebab sekarang ni price tak bagi kita solid confirmation untuk reversal berlaku lagi. So always kena ada possible pertama dengan possible yang kedua. Okay, sama ada dia naik ataupun dia junam. Right. So ini berdasarkan teknik analisis. Okay, so sebab sekarang ni kalau kita tengok dia tak bagi lagi confirmation reversal and chart pattern pun tak ada, BTR pun tak ada, so dia ada dua possibility. Sama ada besok, yes betul. Okay, sama ada besok kita start tunggu untuk BTR berlaku ataupun kita tunggu dia breakout resistance. So kalau break atas resistance tu apa tindakan kita? Okay, boleh. Okay, so contoh ni kita buat contoh. Andai kata besok price breakout. Okay, contoh ni kita lukis sikit. Andai kata besok dia tak buat confirmation apa, tiba-tiba dia naik, dia breakout. Okay, konsep dia masih sama. Bila price datang balik nak retrace masuk dalam zone, kita tunggu confirmation untuk buy pula, untuk reversal yang macam ni. Contoh kalau chart pattern kan, kalau kita tunggu chart pattern, okay, so mungkin kita nak dia tunggu dia buat inverted HNS, waktu dia retrace balik masuk dalam zone. Okay, ataupun kita nak tunggu BTR. So waktu dia junam, contoh dia naik tinggi, lepas tu dia decide untuk dia junam. Macam ni. Waktu junam ni kita akan tunggu confirmation BTR. Okay, ni tak kisahlah. Right. So benda sama juga. Kalau dia breakout, kita tunggu untuk price masuk balik dalam zone, kita tengok confirmation tu. Dia bagi tak confirmation contohnya chart pattern ke ataupun BTR. Okay. So ini antara possibility lah. Contoh anda kata besok dia tak keluar chart pattern tak bagi, BTR tak bagi. So ini possibility yang bakal berlaku. Yes, betul. Okay, resistance tu akan jadi support, betul. Dia akan bertukarlah menjadi support. Okay, sebab kena ingat, once price breakout, kita punya resistance, dia akan pergi mencari lantai yang paling atas untuk dia start jadi resistance. Okay. So, dia break 2829. Yes, betul. Okay, kita pakai balik konsep reversal. Okay, so untuk Kak Sheila, kalau dia break 2829, okay, ni area sini. Okay, ni. Kita tengok sikit. So, target DZ lah kalau dia berjaya area-area sini lah. Okay, ni. 2891. Okay, ini jadi key apa, macam key level lah untuk DZ monitor untuk esok. Okay, area-area sini. Kalau betul lah BTR tu nak buat besok, okay, besok dia beri confirmation BTR, area sini lah. Tunggu dia breakout area sini, barulah kita start fokus untuk sell. Sampailah dia masuk support balik. Alright, so untuk gold jelas. Market buka fundamental akan terus masuk sebab banyak isu pada syariah emas. Okay, so untuk fundamental, okay, korang just fokus dekat kepada fundamental yang dekat dalam investing.com. Okay, monitor untuk investing.com punya tu. So contohlah kalau besok ada news untuk dalam investing.com ke dalam tempat-tempat lain yang bagi tahu kata besok malam ada news pukul 9.30. Okay, so waktu tu korang jangan masuk lah. Okay, dan juga korang kena perhatikan jadual LDR yang dekat dalam grup. Rizal rasa Monza dah letakkan dekat dalam grup public. So semua dah join grup public kan? Betul tak?
Okay, so kalau ni kena perhatikan jadual LDR dengan jadual apa dengan fundamental punya news tu lah. Okay, fundamental punya news tu tengok dekat waktu mana news tu akan berlaku. Tapi untuk LDR korang kena hati-hatilah sebab dia akan berlaku, kini kita dekat sikit LDR ni dia akan berlaku sehari sebelum. Okay, contoh anda kata LDR katakan hari ni berapa? Hari ni 9. Okay, contoh anda kata dia berlaku 11. 11 hari bulan 3. Okay. Ingat LDR boleh berlaku sehari sebelum ataupun tarikh yang ditetapkan 11 bulan 3 ataupun sehari selepas tarikh yang dah ditetapkan. Ini untuk LDR. So yang ni kena hati-hatilah, kena tengok sikit kat jadual. Okay, so macam mana korang nak tahu efek LDR tu adalah bila mana contoh kita dah buat technical analysis. Technical analysis kita pun contoh dah valid orang kata apa? Dah valid reversal punya confirmation tapi dia tak respect kita punya technical analysis. So korang kena check balik. Mungkin hari tersebut adalah hari LDR. Okay, 3 hari tu be careful. Yes, betul. Okay, 3 hari ni kena be careful. Anda kata 11 hari bulan 3 ni LDR lah. So kita sebagai trader, kita kena hati-hati lah. Kita kena ambil kira semua possibility untuk kita trade. Okay. Tapi bukannya tak boleh trade. Tak boleh trade terus. Boleh nak trade. Okay, yang kita just masuk dengan kadar yang hati-hati lah. So maksudnya tak meletakkan lot yang terlampau besar. Okay, boleh cuba kurangkan sikit lot. Okay, jelas tak? Okay, so far untuk gold, ada sebarang soalan lagi tak? Sebelum kita cuba tengok dekat pair-pair lain lah, yang mana yang nak trade currency, Dizzy akan cuba tengok juga untuk malam ni. Sebab tajuk kelas kita market analysis. So kita nak cuba buat analisis dekat kebanyakan pair yang korang trade lah. Tak ada Right, so kita boleh go ke market pair currency pula. Right, so untuk pair currency kita tengok dengan GA dulu, GBP AUD. Right, so untuk currency, okay, ini apa preference DZ lah. Okay, digalakkan untuk orang pakai weekly. Sebab apa? Sebab currency ni dia punya movement dia slow. Okay, so korang boleh pakai dekat time frame weekly lah untuk macam apa? Dia punya persamaan tu. Okay, kalau dekat gold kita pakai daily, dekat currency tu korang up satu time frame ke atas untuk marking resistance ataupun support. Okay, so benda yang sama juga. So kalau kita tengok dekat area sini, okay, ni. Contoh kita nak mark kawasan resisten lah. Contoh kita nak mark sini, tengok ada tak bucu resisten yang dah ada. Okay, so kalau kita tengok dekat bahagian kiri, kita dah ada satu resisten. So kita pun mark dulu kawasan ni. Okay, ni. Resisten. Lagi yes ada lagi. Right? Okay, so kita mark dulu yang mana paling hampir dengan current market price So, kawasan support dia, okay, contoh kita ambil dari sini. Okay, sebab apa kita ambil dari sini? Sebab kalau korang tengok, kita ada SBR ataupun RBS, resistance become support. Resistance dia dekat dari sini. Okay, nampak resistance dari sini, support dia bila dia breakout, dia masuk balik kat sini. So, kawasan ni kita akan mark menjadi area support dia. Okay, resistance sini, support dia kat sini. Right? Okay, so ini kita ada konsep SBR dan juga RBS. Okay, so untuk GA, okay, kita pun lepas dah mark dekat kawasan weekly, drop ke H4. Nak tengok dekat dalam ni ada tak dia bagi confirmation ataupun hint. Okay, alright. Okay, so sekarang ni kalau korang tengok nampak price baru masuk semula ke dalam zone. Okay, ni dia masuk balik dekat H4, dia baru pull back balik masuk dalam zone. Okay, so sekarang ni benda yang sama juga dekat gold. Kita nak tunggu dia buat BTR. Okay, ataupun chart pattern. Right, so kalau kita tengok market structure dia tak apa cantik sangat sebab pergerakan dia slow. Okay, so target dia untuk kita nak kalau dia breakout tu, kita nak dia breakout area sini yang paling hampir area sini. Okay, kalau BTR berlaku. So kita nak price besok ni bila dia junam, dia breakout area situ.
Okay, once breakout dari situ, barulah kita akan fokus kepada sell dekat GBP AUD. Okay, ataupun kalau dekat atas ni dia tak bagi BTR, terus besok ni dia buat chart pattern. Okay, contoh sekarang ni, contoh. Anda kata besok dia siapkan double top dekat atas ni, once breakout area neckline sini. Okay, once breakout area neckline sini, kita akan terus fokus sell. Right, so zone kita kalau dia buat double top dekat sini, ini zone kita yang kita nak fokus. Okay, bila dia masuk balik, orang tunggu ada confirmation, barulah start entry. Okay. So, konsep untuk dapatkan direction pun semua just berbalik kepada reversal yang kita dah belajar balik. Okay. So, semua nampak kan? Apa possibility yang bakal berlaku dekat GA, dekat gold. Okay, ni untuk siapa yang nak trade currency lah. So, next kita tengok dekat GJ pula. Okay, ni GJ. Right, so GJ kalau kita tengok dekat weekly. Okay, support. Okay, dia dah masuk resistance. Okay, so dekat GJ, okay, sekarang ni price dia decide untuk apa? Untuk masuk balik ke area resistance dan cuba retest lah. Okay, sebab apa? Sebab kalau korang tengok kat sini, dekat area sini nampak dia naik balik. Okay, menghampiri kawasan resistance. Okay, so besok ni nak selamat untuk GJ, tunggu dulu dia masuk resistance. Okay, tunggu dia masuk ke dalam resistance dan juga dia buat confirmation dulu. Okay, so jangan fokus on sell lagi untuk GJ, tunggu dia masuk balik dalam resistance, dia bagi confirmation sekali lagi, baru fokus on sell. Okay, sebab ni lebih kurang dah decide untuk retest balik lah ke area resistance. Okay, dia tak sempat lengkapkan progress dia untuk sampai ke support. Okay, so besok ni untuk GJ, kalau siapa nak trade, tunggu dulu dia masuk balik dalam resistance atas ni. Okay, area 191.6. Okay, area 191.6, tunggu dia masuk balik. Tunggu dia buat confirmation. Okay, confirmation double top ataupun BTR. So, bila ada, barulah kita fokus semula untuk sell dekat GJ. So, contohnya kalau besok siapa yang tak nak trade dekat GA sebab GA slow, tapi korang nak feel sama macam mana korang trade dekat gold lah. Untuk currency, boleh try GJ lah. Okay, sebab pergerakan dia almost lebih kurang macam gold lah. Okay, dia punya zone pun memang akan dapat lebih kurang sama macam mana korang entry dekat gold. Okay, ni antara dekat GJ lah. Alright, so ada sebarang soalan tak? Yang mana tak clear ke, yang mana ada rasa apa macam tak faham sangat ke, boleh tanya. Okay, DJ akan cuba clearkan malam ni. Clear Alhamdulillah. Right, ada lagi tak yang lain? Clear, clear. Alhamdulillah. Okay, yang mana faham tu, Alhamdulillah. Okay, so DJ harap korang pun lepas ni cuba buat back test lagi, cuba tengok dekat pair-pair lain pula. Okay, cuba dapatkan banyak pair lah supaya contoh reason dia kalau korang boleh tengok dekat banyak chat, okay, reason dia adalah senang dia kalau apa, contoh gold tu tak bagi kerjasama, sama ada dia tengah buat all time high ke, kan, sama ada dia tengah buat all time high ke ataupun dia buat pergerakan yang orang kata apa, yang terlampau menendak, sama ada dia terus junam 400 ke 300 pip ke macam sebelum ni dia pernah buat. Okay, so kalau kita tengok dekat gold, mana yang dia junam terus tak ada retrace tu, H1. Okay, ni contoh. Okay, contoh. Right, ni contoh. Andai kata besok kalau gold dia buat all time low. Okay, ni contoh. Kalau besok gold ni tiba-tiba dia buat macam ni terus. Okay, tak ada retracement langsung. Okay, so itulah reason dia kalau korang boleh tengok dekat pair-pair lain. Boleh guna untuk kotak picasso. Okay, cuma DZ tak kaji lagi lah. Dia punya Bitcoin tu movement peak dia sama ke tak? Okay, untuk Bitcoin DZ tak kaji lagi. Nanti kalau ada untuk next kali DZ akan tengok untuk Bitcoin sama. Right, kalau masa macam apa Bitcoin tu
selamat, ataupun macam apa tak terlampau ni sangat, dia akan cuba try untuk analisis untuk Bitcoin juga. Okay. So siapa yang nak try dulu boleh try dulu untuk minggu depan ke apa kan. Boleh buat backtest tu, boleh tengok dulu, boleh kaji dulu dia punya movement dia sama dengan gold tak, ataupun kalau movement dia lagi risky pada gold, boleh orang kata apa, cuba elakkan dulu, cuba entry yang kata apa dengan lot kecil dulu. Okay, untuk testing dulu tengok. Tapi setakat sekarang yang DZ backtest untuk kotak PSO tak ada masalah lagi lah. Dekat apa, dekat pair lain. Okay, dekat currency tak ada masalah, dekat orang panggil metals pun tak ada masalah. Kripto je DZ tak berani try lagi sebab DZ tak tahu pengiraan peak dia macam mana. Okay, kripto gila. Okay, so ada lagi tak sebarang soalan? Okay, ni alang-alang tu kita buat sikit Ikutlah ada yang terlupa ke cara pengiraan pips Cara pengiraan pips untuk currency. Okay, kita recap balik sikit untuk currency punya pengiraan pips. Alright, so sekarang kalau korang tengok nampak dekat sini. Okay, contoh kita ambil contoh dekat sini 191.300. Okay, kita nak kalau dia bergerak 10 pip ke atas, okay, korang perhatikan kat sini. Okay, angka ni yang berubah. Contoh kalau dia nak bergerak 10 feet, dia kena jadi 191.4. Okay. Ini pergerakan dia sebanyak 10 feet lah. So dia akan jadi 191.400. Alright, so kalau dia nak turun sebanyak 10 feet, dia akan jadi berapa sekarang? 191 point. Berapa? Kalau dia nak turun sebanyak 10 feet daripada angka ini. Dia akan jadi 191.200. Yes. Okay, perhatikan angka 3 belakang dekat apa? Angka 3 ni. Sorry, angka 3 lah. 10 ratus ni area sini. Lepas perpuluhan tu dekat area sini. Okay, tengok angka tu. So kalau dia nak bergerak sebanyak satu peak, korang kena tengok ataupun korang kena monitor dekat area sini. Okay, ni pergerakan peak dia lah. Okay, jelas. So ada soalan lagi tak sebelum kita endkan kelas kita untuk malam ni? Tak ada cikgu. Okay, Alhamdulillah. Right. So di harap korang nampak lah okay, apa yang possible berlaku untuk besok, untuk goal. And cuba buat satu lah rangka macam mana korang nak trade untuk esok. Okay, kita dah ada possibility, sekarang tinggal korang nak buat satu plan macam mana korang nak trade untuk esok. Okay. So, Alhamdulillah untuk kelas malam ni, kita jumpa lagi pada minggu depan, pada waktu yang sama, lepas tarawih. Okay, thank you. Okay, Alhamdulillah. Okay, sama-sama. So, itu saja untuk kelas malam ni. Terima kasih mana yang join. So, kita jumpa lagi besok hari. Okay, Assalamualaikum guys. Selamat malam. Sama-sama. Okay, sama-sama.